Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, sekarang kita berada di Homestay Ar-Rahmah. Cuba tengok, ada TV. Kita baru masuk, baru masukkan barang. So kita ada 2 bilik. Homestay ni ada 2 bilik. Ada aircon di atas, lampu cantik, kipas pun siap, kipas. Kemudian bilik kita ada queen. Queen apa nama ada katilnya, dan di atas ada aircon, ada kipas, ada iron, ada box. Dan di sini bilik yang kedua kita ada 2 katil. Ada 2 katil, ada kipas, okey. Dan ada meja makan. Ada ice box. Ada ice box. Ni baru kita masuk. Ice box pun belum buka ni. Ada dapur, ada perut karan, dan ni bilik air dia. Ni bilik air dia, ada shower. Ada shower. Shower dia kuat tengok. Ni shower dia. Alright. So ada mangkuk tandas. So mari sewa dengan kami sambil membantu madrasah kita. InsyaAllah nanti kita akan masukkan dapur semua ni. Ni baru masuk tadi, baru kita masuk barang. Dan ada yang nak membantu boleh juga. Nak membantu masukkan barang kita, nak derma, nak sumbang, nak apa? Nak beri dana pada kita, meja makan ada. So insyaAllah sewa dengan madrasah kita sewa, kita sambil menderma. Tengok bahagian luar. Oh, bahagian luar lupa. Tengok bahagian luar. Dengar burung-burung, ada wak-wak, ada tekukur, ada merbuk, ada kicauan burung. Nah, di luar dia boleh dapat gunung. Keningau onsoi, berbudi pada apa? Rumah, berbudi pada tanah. Assalamualaikum. Bye.